Tuan reporter, jangan kasih tahu orang. Kerja reporter apa? Kasih tahu orang. Piramli, penyamun ni perasan tak kata peti duit tu hilang? Dia tak masuk. Tak perasan. bukan hak dia nak perasan apa. Inilah sikap-sikap penyamun yang dok ada. Alibaba Bujang Lapuk dikeluarkan, diterbitkan dan juga ditayangkan lah pada 1961. Dan dia menarik dia pernah menjadi fenomena politik tahun 2022. Disebabkan dia keyword penyamun dia tu. Jadi dia jadi agak politikal sekitar tahun 2022. Itu antara yang benda menariknya. Dia jadi refleksi kepada realiti dari masa ke semasa. Dan satu pasal filem ni pula, di bawah Bujang Lapuk ni, dia juga sama juga lebih kurang macam Ahmad Albab dan juga beberapa filem lain, dia juga tonjol jurang antara yang susah dan juga yang senang. Tapi yang paling ininya, dia adalah adik-beradik sendiri, iaitu antara Alibaba dan juga Kasim Baba. Baik ringkasan summary berkenaan Sudin dengan Aziz. Sudin dengan Aziz yang merupakan Sudin dan juga Aziz. Dia Bujang Lapuk yang sama, cuma dia dalam dunia Cuma Alibaba. kali Piramli tu tak main peranan yang menonjol lah. Pasal dia jadi kepala penyamun kan. Dia jadi jahat. Jadi antagonis. Jadi Aziz ditonjolkan, Aziz ni dia baik. Aziz ni sampai ending dia cantik. So ringkasan filem tu apa dia? Isi, kalau kita tengok balik pada Alibaba ni fairy tale lah, cerita daripada ambil kanak-kanak cerita Alibaba kan, daripada segi cerita rakyat lah kan, daripada cerita rakyat, daripada buku cerita rakyat Alibaba ni kalau kita ambil daripada mula-mula, kita ambil dua watak. Satu orang kaya, satu orang kaya yang tak berapa kaya, satu orang susah kan, orang miskin. Sikap ni bab dia menceritakan bab sikap. Dia ni kaya lah, rumah besar, ada isteri lah, rumah besar, dan selalunya Alibaba ni ataupun Aziz ni susah lah kerana makan betul tak, main pinjam gandum kan. Tapi dalam masa keadaan tu, cara dilayan oleh Kasim Baba, Aziz atau Kasim Baba kepada Alibaba ni pun khas sangat lah, kasar lah, macam menghina, kita boleh kata macam tu lah. Dalam masa tu isteri ni pun malu lah tiap-tiap kali kan, mestilah ada tu perasaan malu lah. Ini cerita bab sikap. Tetapi ada satu kejadian yang berlaku apabila isteri tu minta Alibaba ni pergi kerja. Bila minta pergi kerja, Alibaba ni nanti tulang aku pun keput. Sikap malas. Kadang-kadang orang yang kita bukan nak mengatakan orang susah ni malas ke tak, tapi kadang-kadang boleh membawa kepada situ kemalasan. So dia tak apa, kalau dia tak mau kerja, biar bini nak pergi kerja, bini nak ambil tali pun nak keluar, tak apa. Okey, so kerja keras ni selalunya kita bagi kepada seorang lelaki lah. Mai pula Alibaba keluar lah. Bila keluar, masuklah hutan. Bila masuk hutan, apa berlaku? Dia dengar apa? Dia dengar orang balik. Dentuman kaki je lah. Dentuman kaki penjamu ni balik. Dia pun nyorok lah. Pergi duduk atas pokok. Unik dan sini, very unik dan sini. Bila dah sampai, hai. Lepas tu bila Piramli baca mantra, buka pintu, sebelum nak tutup, dia lari mai. Siapa mai lari mai? Alibaba mai lari mai. Nak tahu. Dia kata, macam mana nak buka pintu ni? Buka pintu. So, buka pintu, tutup pintu pun satu benda yang very unique. Dia kata, ada pensel tak? Ada pen tak? Ada kertas? Ada. Kertas dia pen tulis. Ya insing mata kadis mang. Lepas tu, dia pergi. Mai balik. Tu buka. Ni nak bagi tutup. Di sini dia kata, kalau kita nak ajak orang, ajak betul-betul. Ajak. Dia minta. Nak minta. Ajak. Dia pun. So dia pun, mana dia tutup.
Bila tutup, malam tu nak pergi melompat kan. Nak pergi melompat. Malam tu nak pergi melompat. Rumah malam kan. Bila pergi rumah malam, dia nampak Alibaba ni, Haji Sattar ni duduk ada atas pokok lagi. Masih atas pokok lagi. Tapi yang uniknya, masa dia tulis tadi, sebelum kita lupa, masa dia tulis, dia kata kerja apa? Kerja apa? Reporter. Tengok. Tuan reporter, jangan kasih tahu orang. Kerja reporter apa? Kasih tahu orang. Dia nak cerita. Dia nak ajar orang menonton dia berfikir. Han jangan salah bagi. Han nak ajar orang, han nak tahu orang tu. Han kena nilai orang tu. Ni reporter ni. Betul reporter. Jangan kasih tahu orang. Tak kasih tahu. Tapi betul reporter. Tapi bila orang susah yang ala kadar, dia dapat sikit tu dah cukup lah. Ya. Dia dapat pertimah. Dia ni daripada banyak-banyak berbeza dengan abang dia yang kemudian akan dicerita nanti. Dia ambil seperti tu. Dia jumpa orang terkejut. Buang mai. Ambil. Lah kaya aku ambil protection. Dia ambil topi besi. Untuk pertahanan diri. Kan? So, di sini sikap kadang-kadang orang yang susah kadang-kadang dia tahu nilai. Lepas tu kadang-kadang orang yang susah tahu nilai orang yang susah. Kalau dia lahir, bukan semua. Kita kata bukan semua. Kalau lahir daripada kesenangan, dia tak tahu apa dia susah. Dia tak tahu nilai. Okey. Selepas tu, dia balik ya. Bila dia balik, apa dia buat? Dia pergi minta cupak. Dia minta untuk sukat. Dia tu terkejut pula. Apa ni malam-malam nak minta gandum? Ni bukan minta gandum. Dia minta cupak. Jadi satu tanya pula. Selalu main minta gandum. Ni minta cupak ni, apa dia nak sukat ni? Apa dia nak? So, apa berlaku? Dia ambil bini dia buat apa? Bini dia ugap. Ini starting. Yang ni baru start. Balik, pergi ambil. Wah, sifat cemburu tu macam mana dia boleh kaya? Tanya. Dia cerita sikap ya. Satu orang, kalau Allah nak bagi rezeki dia, Allah tentu rezeki dia. Tapi macam mana dia nak tunjuk, bila hang ada rezeki, macam mana hang buat rezeki hang? Hang ada rezeki tu, macam mana hang jaga rezeki? Bila aku bagi kat hang, macam mana hang? Dua orang ni, bila dia kaya, macam mana dia buat? Dia ni kaya, macam mana dia buat? Okey ya. Dia pun pergi ambil, pergi bagilah. Apa? Sedekah. Kan? Dekat. Kan? Ya. Sedekah. Kasih baba sudah lampau. Engkau bukan apa, engkau adik-beradik aku, engkau lama. Faham tak? Berlaku dah Melatu. Berlaku. Kasih bapa dia. Apa yang kita boleh hayati dengan Mak P. Ramlee pasal dia dekat dengan kita. Dia dekat dengan environment kita. Dan tapi kesilapan yang berlaku sekarang, kita ubah tak? Tak apa-apa sangat. Tak, kita tak ubah. Kita ubah tak position tu. Bila dia tunjuk Mimik ni, ubah tak sikap hang? Ubah tak perwatak hang? Kalau hang dalam keadaan ni A, hang keadaan A, hang ubah tak? Hang ni keadaan B, hang maintain tak? Okay. Then, habis selesai lah. Pergi rumah makan. Bila makan 5 dirham kan? Hanya berapa? Kita berapa? Dia hutang. Berapa dia hutang? 5 dirham. 5 dirham saja. Engkau nak bayar 5 dirham pun boleh. Engkau tak bayar pun tak apa. Engkau bayar 5 dirham boleh. 20 dirham pun boleh. Masa dia berkira dulu, bayar boleh dua-dua. Lebih. 2 kali ganda, 3 kali ganda kan. Bila main kat dia. Dah sama taraf kan dia tak kisah. Lepas tu dia kata lah. Dia kata tak kisah. Mula tak kisah. Lepas tu bayarlah 20 dirham ke. Lepas tu dia tu ambil 1000 dirham kan. Semua kan. Dia ambil 10. Aku tamu dia buka tu dia bubuh dalam. Okey, bab habis lah. Bab sikap. Tan Sri P. kata tengok sikap macam mana. Dia ni terus sedekah, tolong orang. Okay. Bila mai kat P. Ramlee pula, perasan tak
perasan tak kata hilang? Batu bilang? Piramli, penyamun ni perasan tak kata peti duit tu hilang? Dia tak pasal. Tak pasal. Tak Bukan, tak pasal. Bukan hak dia nak pasal apa. Berlaku dah lah ni, bukan hak kita jadi pembesar, jadi menteri, jadi apa, gagal ni semua. Dia peduli apa? Bukan hak dia. Dia tak rasa. Ini yang berlaku. Piramli Nur Abang ini yang berlaku. Tak rasa. Bila dia kawal benda-benda yang bukan hak dia, Ah, dia jadi ketirisan sikit-sikit pun tak rasa. dia tak heran. Bila dia tak rasa? Okey. So, mulalah bayar gaji. Betul. Rasa tak? Strong lah tambah banyak gaji tu. Rasa? Rasa? Betul. Habis, potong habis. Dia tu RM30. Cip, saya saja Cip. I owe you. Potong habis. Habis. Bila kena kat dia, rasa tak? Rasa lah. Apa dia nak bayar? Bila tak kena, dia tak rasa lah. Okay, tak apa, kita letak sebelah lah. Jadi, dia nak tunjuk sikap. Tu keluar lah. Yang menyamun ni pakai baju. Ni pakai keluar, semua pakai apa? Lawyer. Betul. Ya. Itu pun salah satu yang nak ditanya, nak di point juga. Betul. Pakai lawyer, pakai judge pun ada, pakai perang, askar. Dia tunjuk lah pakai. Berlaku lah ni. Apa berlaku lah ni? Askar, lawyer, mahkamah. Ya. Okey, tak apa. Sikap. Bila nak tunjuk, inilah sikap-sikap penyamun yang dok ada. Ya. Betul. Terpulang lah. Ubah lah. Aku abang, hampa penyamun. Aku abang, hampa ni mau penyamun. Hampa ubah tak? Tak ubah. Hampa tak ubah. Tak ubah. Aku abang, hampa penyamun. Hampa tak ubah. Bila tak ubah, jadi apa? Okey. Orang nak percaya kita, lebih banyak 3 kali lah. Betul. Nampak? Dia dahsyat. Dia biar sini kan. 3 kali lah. Orang boleh lepas hang 3 kali lah. Masuk ke 4, orang tak lepas hang. Dia pun okey, tak apa. Betul repeat main. Ini sudah register lah 62 ni. Okey, tak apalah. Tapi yang pokoknya dia nak menceritakan, hang buka 3 kali. Hang nak tipu siapa kah? Hang buka 3 kali. Hang masuk ke 4 kali hang teruk. Dia bang. Betul dia betul. Itulah sebab tu lah dia kata kat Jepun tu kan apa dia kata sebab tu lah buka 3 kali. Kalau tak aku buka lebih daripada 3 kali, aku kena bedal lah. Kenapa? Dalam tu dia cerita tu lah yang unik yang gambar Piramli ni, dia menceritakan, dia jawab, dia soal dia jawab, ada situ ada. Okey. Kalau kita tengok apa ni graf setiap filem tu dia ada apa? Kita akan dia soal, dia jawab. Kita tak, kalau kita kenung dia tu jawab, dia kata tipu ni dia mula dia kata hang nak tipu, dia cuma tak abak lah. So buka hang nak tipu orang 3 kali lah. Piramli awak. Dia pegang amanah tu. Dia pegang amanah tu baik. Okey. So sebelum dia keluar makan, itu orang kaya telefon dah. Suruh main. Salah seorang yang kena scam dengan Syarifdul. Kan Syarifdul telefon. Syarifdul apa ni? Syarifdul kaya. Syarifdul telefon. Tolonglah rompak rumah aku. Pasal apa? Tak mau bayar hutang. Dia kata apa tu? Okey. Tak, ni Saturday. Setengah hari. Besok Sunday. Boleh hari Isnin. Monday boleh ke tak? Okey, tak apalah. Yang tu semua gimmick. Yang tu semua ada selingan-selingan untuk menghidupkan penceritaan tu. Tapi di sini dia abang kat, lepas tu Syarif dah kata, aku suruh kau rompak rumah dia sampai di papa. Engkau rompak habis. Kalau tak mau kena rompak habis, jangan tak bayar hutang. Betul. Kan dia nasihat. Yang ni cerita apa? Yang ni cerita KWSP. Yang ni cerita hasil dalam negeri. Yang ni semua cerita. Ini semua cerita hasil dalam negeri. Hasil semua kena bayar. Tak nak kalau dia pasti lah. Contohnya, banyak kalau kita nak daripada sudut mana kita nak kupas, okey tak apa. Lepas tu, pas. Dia jumpa, dia kata, kaya. Jumpa orang kaya. Okey, malam ni, tak boleh Cip. Hari ni Saturday, besok Monday boleh lah.
Ingat tak? Ya. Kena kat orang, bila orang susah nak kerja, hang boleh cerita Saturday, Sunday. Bila kena kat hang, malam ni kita pergi rompak. Tak boleh lah. Dia pendek pula. Mau kalau tunggu Monday lah. Dia nak apa? Untuk kepentingan hang, hang okey. Untuk tak kepentingan hang, tak okey. Maksud, gambar Alibaba Bujang Lapuk ni, Alibaba ni, dia menceritakan kisah pentadbiran, kehidupan. Semua ada sikap orang malas, ada orang kaya dan ada orang susah. Malas dan rajin. Ambil kesempatan, macam mana nak kaya? Kena ambil kesempatan. Kesempatan macam mana? Satu bayar dua, satu bayar tiga. Macam tu baru. Lepas tu mai pula nak lari. Dan satu pula lari pada bini. Ingat tak itu? Kau kidnap lah aku. Ya, ada lagi satu call lagi. Call, kidnap, so kidnap. Pasal bini dah. Aku tak tahan. Bini aku semua orang mau dia mau. Dia nak, ada tak? Berlaku tak macam tu dalam keluarga? Berlaku. Itu realiti. Ubah tak? Mereka tengok gambar. Ada tak bini-bini yang tu tengok gambar macam tu? Memang ada. Contohnya, dia nak mengajar, dia nak mendidik. Kalau ada orang tu menyusah kat suami tak? Menyusah. Ubah tak? Kalau ubah okey. Kalau tak ubah, yang tu didikan dia abang ni. Tahu tak macam mana suami punya perasaan? Semua. Okey, habis sebab tu. Ya. Betul lah ni. Depa main target dari siapa? Target depa Alibaba lah. The final boss sebenarnya Alibaba. Dalam masa duk nak cari Alibaba, Kasim Baba sudah tanya. Dia curious lah. Curious tanya. Apa berlaku? Dia tanya. Dia pun abang lah. Ni ada gua. Nak buka ada mentera dah. Betul. Apa berlaku? Dia tak abang habis. Dia tak habis. Di sini apa dia kata? Ilmu yang sikit tu bahaya. Ilmu apa? Ilmu yang sikit tu bahaya. Ada dapat sekerat lah. Ada tunjuk amtau, orang pandai, orang reti. Betul sungguh. Faham tak? Betul. Dia pergilah. Excited dengan adanya ilmu tu. Excited sampai lupa diri. Lari. Tunggu. Ni tu buka. Ni tutup tak bagi lagi. Alibaba ikhlas tak? Dia ikhlas. Dia nak pergi habis. Dia ikhlas. Dia lari. Bila dia lari apa berlaku? Masuk. Nampak lori. Dia angkut lori tu. Bawa lori lah. Bawa lori terus ya. Nampak? Bila orang yang dah pernah besar, dah senang, tak mau ambil Tak semua. mau. Dia akan dia sikap nak lagi. Apa berlaku di sini? Bila nak keluar tali lah. Dah tutup. Memang tak. Sampai penjamu, sampai pintu terbuka. Ilmu dapat tak habis. Tutup lah. Siap ni terlupa bila dia dapat sikit, dia akan main dengan apa ni, dia terlupa mentera buka yang simple tu pun. Benda tu mengakibatkan dia. Dia menceritakan ni semua sikap. Apa yang Pyramid kata? Sikap. Dia bila dia pinpoint sikap ni, ubah tak? Masih tak ubah. Kalau you in that position, kalau you ada that position, bukan hak you, bukan tempat you, kadang-kadang kita nak buat penjaga, bukan bidang kita nak pergi buat, ambil hak orang. Dalam filem tu berangkai. Satu orang dia bukan bidang tu. Dia disebabkan duit, disebabkan keuntungan tu, dia nak pergi juga. Dia nak buat juga. Bahaya lah. Bahaya. Pasal kita ni semua ni ada bidang-bidang kita. Patutnya kita accomplish bidang-bidang kita tu dengan sebaiknya. Ini salah satu. Tapi cuma dia buatlah gambar tu. Dia buatlah rangkaian tu. Bahaya tu apabila kita buat satu benda yang tidak kita tahu dan kita cuba ambil hak orang, akhirnya apa jadi? Kiamatlah kita. Ya. Kita bunuhlah dia. Apa syarat dia yang mau dia bagi? Antara dia minta garu dulu. Dia mula dia minta garu. Ingat dia.
Bila dia mati, orang kena public holiday untuk ingat kematian dia. Dia bagi mula-mula dia tanya apa permintaan tu. Lepas tu apa ni dia minta garu dulu. Yang tu kemudian ke apa dah. Lepas tu baru Semut yang tu mau pasal dia duduk atas pasiak tu kan. Semut. Lepas tu baru dia kata apa ni jadikan ingati kematian dia ni sebagai dan jadikan public holiday. Kemungkinan juga dia nak kaitkan dengan kita ni kadang-kadang mengangkat satu orang tak sepatutnya lah. Dia bercerita permintaan-permintaan yang tak sepatutnya. Okey. Lepas tu Alibaba pergi cari lah. Jumpa lah. Bila jumpa, macam mana balik? Bila bawa balik, kaki tangan semua dah berpisah lah. Berpisah. So kena cari orang yang nak pandai jahit. Bila pandai jahit, pergilah Salimah. Pergi jumpa lah Apek. Tutuplah mata semua. Tapi dalam yang sama, Ibrahim Pendek sudah pergi tanya. Chief penyamun hantar saja untuk merisik. Mula dia merisik bertanya, lepas tu dia disuruh pangkah. Kenal tak nama orang ni? Tu dapatlah. Pergilah pangkah. Apa berlaku? Yang apa? Salimah lah. Salimah. Dia dah tahu daripada dia buat kerja tu. Dia pergi pangkah semua. Keliru tak? Kadang-kadang kebodohan satu orang, jamban pun dia ingat rumah. Kan dia pangkah. Dia pangkah jamban. Pecah pun. Hancur jamban. Sampai kadang-kadang beli perfume, kena beli minyak wangi untuk. Itu semua selingan-selingan lah. Yang pokok yang nak disampaikan adalah di gambar gambar Alibaba adalah sikap tamak lah. Sikap tamak juga. Dua-dua orang sikap tamak. Sikap tamak dua-dua siapa? Alibaba dengan Piramli. Ya, betul. Piramli. Sikap akhirnya hang pandai macam mana, hang terror macam mana pun, hang dahsyat macam mana pun, akhirnya hang akan terjerat. Siapa yang boleh terjerat dia? Salimah yang dapat tangkap mereka ni. Buka-buka dan tuang. Di sini gambar tu, kalau banyak lagi kalau kita nak halus satu, berceritakan tentang sikap yang tak mau berubah. Tapi wataknya satu orang susah yang dapat nampak benda tu. Pasal keikhlasan hati dia dapat nampak. Bawa mai, tolong. Kalau tak salah saya biasa nampak muka Encik. Saya punya muka? Iya. Oh, itu dulu semasa saya jadi kepala penyamun. Sekarang saya sudah pencik. Macam bisa tengok dia kata. Pasal dia jumpa Piramli. Oh tu dulu, sekarang sudah taubat, sekarang sudah DP. Bila DP dia bawa kita minyak apa? Minyak berniaga. Macam minyak bawa. Minta halal semua. Kalau kita tengok dalam dialog lah kan, dia minta halal, bawa whistle. Oh kena whistle. Yang masa menyanyi tu tak apalah, menyanyi kan. Lepas tu minta halal. Minta halal lebih kurang apa. Whistle tu tak menjadi. Pasal apa? Semua dah rapat dah. Bila cakap pasal 40 ni pun, dia ada sebab. Sebab 40. Walaupun cerita tu cerita rakyat, dia ambil pada buku cerita rakyat. Ya, betul. Kan? 1001 malam. Pasal 40. Yalah, pasal apa yang asal dia pun guna 40. Betul? Pasal 40. Pasal apa asal pun guna 40. Dia kalau kita nak adik, cari. Baca buku cerita asal tu, baru kita jumpa. Daripada mana? Mai 40. Tapi Piramli dia buat cerita tu sebagai cerita lah. Kan?
Tapi pokok dia, ini dan cerita antara Ali Baba dengan Kasim Baba, dua orang cerita. Satu orang yang ikhlas, satu orang yang tak ikhlas. Tapi dalam kehidupan tu ramai lagi. Betul. Ramai lagi nak ambil kesempatan, tipu. So kita duduk sekarang, kita duduk dalam alam tu. Dia menceritakan kita duduk dalam alam tu. Kita duduk dengan orang yang berada, kita duduk dengan orang tak berada, kita duduk dengan itulah 40 ni semua. Department menteri, terpulanglah interpretation. Tapi kalau you sebagai menteri, you terkenal daripada salah satu tu, you ubah tak? Adakah you penyamun, you ubah tak you bukan penyamun? Betul tak? Kalau you satu lawyer, kalau you jenis penyamun, you ubah tak? Kalau you satu magistrate, you kalau penyamun, you soal dia, P. Ramlee dia buat gambar. Dia tunjuk ini semua. Penyamun lah, penyamun. Dia tak penyamun. You duduk dalam kerajaan tentera, kalau you penyamun, you ubah tak? Dan orang bawah tu kalau tahu you semua, dia pun sampaikan tak? Dia lepas tu dia dekat dengan orang. Dan dalam mana-mana satu organisasi besar pun apa ni, dia bermula dengan apa ni 40 yang teratas ni. Dan dalam kilang ke dalam mana-mana yang carta tu semua tu. Cat tu. You nanti posisi mana you buat tak? Persoal sekarang you tengok gambar tu. Kalau you lawyer atau you magistrate, you penyamun tak? You tipu tak? You disorok ke? You kadang-kadang kita cakap pasal bab rasuah. Rasuah ni bukan duit, bukan transfer duit, satu rasuah. Kehilangan jawatan, itu pun rasuah juga. Kalau you tak buat kebenaran atau takut kehilangan jawatan, itu rasuah. You menghormati satu orang atasan atau ketakutan you hilang kedudukan, itu rasuah. Dia rasuah you dengan cara tu. Dia rasuah you cara pingat, you rasuah you macam-macam. Dia mau you duduk dengan dia mau duduk dalam organisasi dia lama, dia rasuah you berbagai. Banyak rasuah ni satu benda yang transaction. Ya. Disebab ni lah jadi semua tu. Untuk nak capai ni, you kena jaga kedudukan you. Jadi proxy, itu semua tu rasuah. P. Ramlee dia bila buat tu gambar tu, dia habaq kita. Tapi you jangan lupa, 3 kali lah. Dia apa 3 kali lah. Tak, kita bercakap berlaku konteks dia, mungkin konteks drug berbeza. Tapi berlaku dalam ni. Dan ni orang jaga arak, orang minum arak daripada mangsa. Jaga. Nyawa tak jaga. Arak tu jaga. Berlaku benda, apa yang dia menceritakan satu objek. Dia kata ganja dengan belacan. Kan? Candu kan. Masa tu zaman tu candu. Benda yang tak sepatut tak boleh jual. Benda yang tak sepatut boleh jual. Candu boleh jual. Belacan tak boleh jual. Orang baik kena buang, orang salah jadi pemimpin. Apa berlaku dah ni? Kebatilan ni waslah meletakkan kekal lama. Macam mana pun satu hari akan terbongkar. Hebat macam mana pun, you boleh cerita macam mana pun, dia tak lama. Cuba dia buat cakap betul. Dan yang persoalan sekarang, kalau you dalam posisi tu, ubahlah. 44 penyamun ni, kalau you dalam 44 penyamun ni, siapa duduk posisi mana, ubah. Pasal apa? You dah ada kerja, you dah ada kedudukan, you dah ada tempat. Dia nak abang tu. Hebat. Kalau kita tengok cara dia menyusun benda tu, unik tak? Unik. Satu benda, dia kata semua bagus. Penyamun semua bagus tak? Bagus. Tapi dia tak bagus. Position tak ada. Okay, macam pakaian tak betul. Tukang apa cip pakai apa yang saja kata okey apa. Maksudnya hampa aku nak bagus, hampa nak selamat diri, hampa kena ada position. Lawyer, real estate.
Pakaian tu, uniform tak bagus. Kan dia kata dia lain semua bagus. Penyamun dah okey lah, menguntungkan dia lah. Betul tak? Tapi tak cukup. Untuk nak menyamun lagi, kena ada position. Ialah position. Masuklah politik, pengusi ni, tu. Lepas tu kita tengok ni banyak sampai 40, 70 pengusi, 50 pengusi, 60 pengusi tu. Siapa-siapa boleh jadi siapa-siapa. Siapa-siapa boleh jadi siapa-siapa. Besok dia tak nak apa, lepas tu dia jadi vice president. Besok dia tak nak apa, jadi presiden. Besok dia nak menceritakan ini yang berlaku, ubahlah. Lepas tu pengakhiran filem tu terbongkarnya chief penyamun dengan dia ditikam. Dia ditikam oleh seorang hamba abdi. Dan di tangan seorang hamba abdi dan berakhirlah kejahatan atau kejatuhan. Belum. Dia melambangkan kebaikan, mengenai kebaikan akan yang hak tu akan menindas yang batil. Dia akan lauk. Orang yang betul, bukan mula-mula Alibaba kata apa? Dia kata yang dia bagi duit kat Muhammad kat Marjina. Dia mula-mula dia masuk rumah Kasim Baba, dia bagi siapa duit? Dia Marjina. Dia kata Marjina ni pasal Marjina jaga kakak ipar dia dengan abang dia tu. Dia bagi. Kan? Mula-mula. Lepas tu Marjina pergi kat puan dia apa? Dia panggil bini dia bagi dia isteri pada Kasim Baba kan. Dia kata ni apa tu Tuan Alibaba bagi baguslah, untunglah kau. Pada mula dia tunjuk pasal hang jaga. Unik. Tapi iyalah cerita dia pasal cerita rakyat dia berselang-seling, orang nampak macam seronok lah kan. Penafsiran. Dia nak menceritakan ini yang kita sedang hadapi. Kan? Kalau kita tak boleh detect, kalau kita tak kenal, kalau kita tak nampak, then you live with it. You have to live with it. Itu tak boleh buat apa. Tapi kalau kita kenal, tak boleh bersorok. Betul. Alhamdulillah. Jadi itulah sedikit rumusan daripada empat filem yang dah kita pilih ni. Filem-filem yang menjadi ikonik dan dekat di hati rakyat Malaysia sampai sekarang. Jadi kita pergi kepada ni tuan-tuan, kita pergi kepada rumusan secara menyeluruh lah berkenaan filem-filem P.Ramlee dan juga konsep-konsep dan juga tema-tema yang Allahyarham selalu ketengahkan. Allahyarham pernah bercakap dan pernah berkata satu ayat ni yang master pernah ketengahkan, pembikinan filem adalah kerja Tuhan. Dia bunyi macam ni sikit tapi masukkannya apa? Sebagai seorang khalifah, sebagai seorang yang diutuskan, apa kerja kita? Sampaikan. Rasulullah SAW, adakah Rasulullah SAW boleh buat putusan? Tak. Allah kata sampaikan, katakan. Kan? So semua yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, apa juga dia buat, dia mesti ada benda kerana Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku semua kerana Allah. So P.Ramlee, kalau di konteks di sini kita dia ambil jalan apa yang dia buat dalam karya dia, menghidupkan karya dia atau membina karya dia untuk menyampaikan kebaikan. Kan masa pernah cerita pasal yang sembang Datuk almarhum Datuk Azizata tentang bagaimana tentang P.Ramlee dalam Islam dia, ingat tak? Ya. Dia menceritakan. So kita nak, adakah kita nak cerita konteks P.Ramlee, tapi kita karya dia. Bagaimana dia sampaikan? Apa matlamat dia sampaikan? Dan apa yang kita dapat mempelajari, memanfaatkan daripada karya-karya dia? Karya P.Ramlee besar. Kalau tanya peribadi, kalau buku Sun Tzu yang orang duk bangga-bangga dengan Art of War tu, kalau dibukukan, kalau dikupaskan dengan baik, buku P.Ramlee daripada cerita karya P.Ramlee, rasa-rasa lebih hebat kot. Pasal ada yang terselit, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang benda yang halus-halus yang kita hebat.
Dan Master pernah kata juga sendiri apa ni, P-Ramlee itu sendiri luang daripada watak, ada luang daripada lakonan, luang daripada filem. Dia sebagai sutradara dan juga apa ni, untuk apa ni, tim production dia sendiri pun dia tak menonjolkan diri dia seorang. Dia tak memperanankan diri dia seorang. Apa ni, ke mana dia pergi, ke mana projek yang dia start, orang keliling dia semua berjaya sekali. Dan dalam watak pun apa ni, dia mengetengahkan apa ni, peranan setiap satu orang. Cuba kita tengok cuba tengok. Ini satu insight yang unik. Semua filem dia, bila keluar tu watak, kita gelak. Keluar Sudin kita gelak, keluar Aziz kita gelak, keluar Manispu kita gelak. Dan kita watak Manispu pun bagus, watak Aziz pun bagus, watak Sudin pun bagus, watak P-Ramlee pun bagus. Kalau tanya peribadi lah, adakah peribadi satu penyanyi yang baik? Adakah P-Ramlee ni satu pelawak yang baik? Adakah P-Ramlee? Tak. Average dia. Tetapi bila dia bersama dengan tim dia benda tu hidup. Yang beza orang lain dengan P-Ramlee, apabila dia buat satu karya tu hidup. Bukan karya menonjol. Dia beza karya menonjol, dia ada satu karya tu. Kita bubuh nama so and so. Kita nampak hero tu macam tu. Contohnya katalah kita bubuh X sebagai main actor. Kita nampak dia lah. Kita ni nampak tengok duk apa? Duk kelinting dia lah. Apa dia nak buat? Apa dia cakap? Betul tak? Tapi P-Ramlee tak. Mana kata dia satu filem dia keluar tu, orang dia tak buat, orang tu tunggu, aku nak tunggu Pak P-Ramlee saja. Okey, tengok kita ambil gambar Pendekar Bina Lapuk. Betul? Siapa? Manispu kata. Muka dia tak ada, kata apa? Muka apa? Dia kata balik pakai budak lawak. Nanti satu benda yang simple lah. Tapi lucu lah. Balik pakai budak lawa lah. Aku tak lawa, tapi aku balik aku pakai budak lawa lah. Kan? Maksudnya bagi dia untuk menjayakan satu karya bukan menunjuk diri dia. Walaupun lah kita kata gambar filem P-Ramlee, bila kita nampak title nama dia, pasal nama dia nama besar. Kan? Kita ambil seniman Bujang Lapuk. Macam mana seniman Bujang Lapuk? Setiap dialog tu hidup. Ahmad Nespu main dialog tu. Sampai Bangali jaga tu. Sampai ni orang nama saja Melayu. Ada pun tak ada, panggil orang woi. Bangali tu apa? Pelakon. Siapa nama Bangali tu? Mungkin kita tak kenal pun. Tapi dialog tu tak kenal tak? Dialog tu. Dia bagi hidup dalam Bangali tu. Dan orang kata, P-Ramlee kata, betul lah kau. Ada ke nama panggil orang, ada ke panggil orang woi. Lepas tu P-Ramlee kata, tuan jaga, saya bukan tuan, saya jaga. Tuan sing, saya bukan tuan, saya jaga. Nampak? Dia bagi hidup. Dialog kecil lah. Tapi kata-kata tu berat. Dan dia beritahu, hampa ni Melayu tau. Orang Melayu ni penuh dengan adat dan adab. Pasal baru panggil, nampak? Dia ajak lah. Simple lah. Dia ajak. Pasal dalam masa tu ketika tu mungkin dia nampak fenomena orang Melayu dah hilang keadapan Melayu. Itu yang unik. Almarhum Dr. Tan Sri P-Ramlee, dia bukan menceritakan aku. Tapi cuma satu bila akhir, adakah orang yang kenang dia tanya. Masa bila kejatuhan, zaman kejatuhan, bukan zaman kejatuhan, masa dia tak kurang popular, dia tanya tak. Yang tu Tan Sri Manawap, almarhum Tan Sri Dr. Manawap beritahu. Dia tanya, adakah satu hari orang yang kenang? Lagi satu, P-Ramlee pun juga pernah bercakap, akhir sekali, mungkin apa ni, kata-kata ni dia main daripada satu interview dia kot, ataupun daripada mana saya tak pasti. Filem boleh mengubati orang yang menonton. Betul? Ya. Dalam bentuk apa tu kalau dia sebab tu? Kadang-kadang tu lah, kadang-kadang jawapan macam kita kata lah. Ada kadang-kadang dari sudut pandang kita. Kadang-kadang kita mencari jawapan. Cuba kita tengok, jangan kata P-Ramlee, kita mahu Hindustan kan. Tengah gambar tu sampai mereka faham pun dah bahasa pun dia boleh menangis. Tak pelik. 5 kali tengok, 5 kali menangis. Boleh tak? Tak ada apa dia kata, tak tahu.
Filem ni dia wave. Dia wave. Pergerakan, movement, kaedah, kan. Kan kadang-kadang orang lagu. Ada orang punya gila piramid sampai mati pun ada. Di Indonesia mati. Nak mencari sampai dia stop. Yang tu Tan Sri pak. Dia stop piramid suruh habis. Sampai gila kat piramid tu. Sampai obses sangat dengan piramid ya. Sampai last kali dia cuma meninggal kot macam mana. Oh, jadi isu lah kan. Saya gelak tuan-tuan. Saya dah tengok dah dalam galeri ni dia tayang cerita piramid apa ni, labu-labi. Ni part yang last yang mana labi labi marah orang kaya Haji Bakhil. Ni apa dia tengah mengelamun sampai marah-marah orang kaya Haji Bakhil. Dah lain kali kena tersentak. Saya distracted sikit dengan cerita tu. Nak bang kata Kita ambil lah gambar ni pun heavy. Heavy. Gambar labu-labi. Berat. Okey, lepas tu alhamdulillah apa ni berakhir sudah kita punya sesi dan apa ni itulah sosok seorang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dilahirkan sebagai Tuku Zakaria bin Tuku Nyak Putih dengan nama pentasnya P. Ramlee, dilahirkan di Pulau Pinang pada 22 Mac 1929 dan pada masa itu Melaya. Kejaya Allahyarham apa ni memuncak sepanjang 40-an, 50-an, 60-an di waktu kemuncaknya sehinggalah ke awal 70-an 1973. Berakhirnya kembalinya Allahyarham ke rahmatullah. Jadi jarak tahun antara 1973 hingga ke 26 adalah 53 tahun dah pemergian Allahyarham. Dalam makna kata umur Allahyarham di alam sana melebihi umur Allahyarham sewaktu dia hidup. Iaitu 44 tahun. 44 tahun ni umur Allahyarham sewaktu dia hidup dan umur Allahyarham di alam sana, di alam barzakh 53 tahun. Jadi seluruh kerjaya Allahyarham yang dia bina 35 tahun sepanjang umur dewasa dia tu campur dengan 53 tahun yang lepas pemergian Allahyarham menjadikan 88 tahun dah legasi Allahyarham. Jadi tengok 44 tahun kita kata 35 tahun lah dia mula berkerjaya tu, tapi dia punya impact dia berterusan jadi memberi kesan kepada setiap setiap daripada kita lah. Jadi Al-Fatihah buat Allahyarham kita bacakan dan tasbih kifarah.